Apa buat bid'ah ni buat kat sini? Avanza hijau. Avanza hijau. Kenapa? Betul lah tu Toyota. Oh, orang pas baik. Bodoh je bah. Orang pas. Orang pas. Anjay pas. Baik. Apa bila maksud apa? Tak tahu. Pas. Pakcik, kalau ya pun bagilah ni. Aku rasa tak dapat nak detect apa-apa. Semua boleh buat tiba-tiba dulu. Okay. Tiba-tiba bebas lah. Tekong. Sekejap. Budak kita 5 sangkut dengan polis. Betul. Dia nak bagi? So, kita orang nak pergi pick up dia orang 5. Cuma yang tadi ada beberapa orang yang kita try to hunting yang diganggu oleh PDAB. Kita tak dapat nak berjaya sebab dia orang semua on foot. Shit. Jack dengan korang? Jack ada dengan kita orang. Kita bergegas on the way ke Sungai Buloh untuk nak pick up adik-beradik. Baik. Ingat jangan berpecah tau korang. Baik. Okay? Jangan tertinggal seorang pun. Sebab Baik. ada orang hunting dalam diam tau. Baik. Buku curi. Okay, baik. Iman. Baik. Apa-apa je Okay, baik. Macam ni. Okay. Sekarang ni ada, nanti aku nak jumpa top rank. So yang lain buat TV dulu. Top rank jumpa aku dekat bar. Okay. Kerja dia. Baik. Boleh tak kau? Ingat jaga diri. Satu lagi kita ada musuh yang kita tak nampak tau. So aku nak korang always ada dengan adik-beradik dan always alert radio. Baik, Teko. Okay. Baik. Semua boleh bersurai. Okay. Korang apa yang Mel cakap tadi jangan tiru tau. Jangan ikut tau. Jangan buat macam tu, tak baik. Sama-sama. Mel kata dia tak dapat konten dia kau. Tak dapat konten? Jumpa Teko dekat bar. Cantik. Dapat. Orang main tak orang kan jom sekali. Sebagai tu. Okay abang. Botak naik lah cepat botak. Betul lah tak boleh nak Kita pergi satu kereta je Mel. Abang. Lepas naik sini lebay. Baik Bakoba. Abang malu ke? Abang malu ke nak buat kereta Mel? Tak, bukan. Abang malu adik cakap tadi. Oh, okay. Kalau kau nak tahu tadi masa kena tembak-tembak tadi Pak Wan tu masuk balai sial. Ya, itu ya. Balai bab. Cinta boya. Kau orang tu gerak dah Mel tak ada POV lah. Tak dapat konten lah kiranya. Aduh. Nasib baik dia tak tahu siapa kita ni. Kalau tak buat malu je kan tak pasal-pasal kena organ manjah lagi. Topeng nak ni ke? Topeng nak fly ke? Tak garaj baby. Ya botak. Sebelum tu Ya. kita ni aku tak apa. Ya nak jedat. Ya salam. Ini kereta kau lollipop ni. Kenapa? Yang baik tak bang? Jangan nak memperkotak-katak kan Mel punya kereta Mengkotak-kotak. Dia nak memperkotak-katik kan Mel punya kereta Relax sikit lah. Kau relax sikit. Kau punya kecomelan attack tu ada kat aku tau. Kena pakai harness ke? Tak payah dah sampai dah kan? Dah nak sampai dah. Okay. Relax sikit. Allah. Relax sikit. Kenapa bang? Kenapa mengeluh? Relax sikit. Penat dengan Mel. Kenapa? Bang tak nak konten ke? Baru kau tahu je. Baru kau bawa pula wujud. Okay, nasihat. Jangan macam tu. Member tak dengar pun kau. Masuk dia. Baik, Kau kena. kata nak ni nak simpan. Pergi bar kan? Tak apalah. Ni kita ada. Pakai je lah kita Mel ni. Buka loudspeaker jap. VL baru elok. Tak mau sendi apa dia? Jangan apa. Ni. Ada ni. Ada. Ada tak bodoh? Gila ya. Okay, aku nak bagi kau teka-teki. Kau jangan cik ambil orang Yang dalam kereta. Bagi tahu teka-teki. Teka-teki apa? Memang aku tak nak layan teka-teki dengan mampu kau. Apa nak cerita? Teka-teki bodoh. Uish, kau ajar. Ini mesti sama ajar bodoh. Ni siapa ni? Ni tempat kita orang lah ha? Apa sibuk sangat duduk di sini ni? Ha? Sekejap je aku ambil orang kat KCC. J. Okay. Je tengok. Tolong tengok kau Mel. Dia Berapa tinggal kaki. Kenapa Teko? 5 orang nanti. Astaga. Kenapa? Kenapa Cik? Ini guide kita tau. Ni semua dia buat. Oh iya ke? Mana betul? Aku Mana betul? J, aku fly dulu je. Okay. Majan, terima kasih Majan. Alright, sama.
Babi time meeting play. Siapa free tu orang? Aku tak termasuk kan. Yang top rank korang, aku bukan top rank. Aku. Gampang tu. Aku perlukan orang yang jaga dekat luar tau, 2 orang. Boleh ke? Terima. Oh ni guard ke? Ya ampun, kenapa tak cakap daripada awal? Mel, Ah, masuk ya. dalam. Yang duduk 2 orang. Jom kita masuk dalam. Jom. Dah air ada je air. Murah-murah tadi. Air tak ada bang. Agak lah ada ni aku tengok atas meja ni. Tapi dia aku tak puasa tadi. Boleh puasa agak dah tiap apa. Bah. Kenapa balik kat sini? Tak gudang kan? Pintu kat sana. Mel. Mel tak payah bajet-bajet terpaling lah Mel. Apa yang terpaling? Mel ingat dengan buku Mel dua-dua craft tu Mel pandai. Cakap babi. Ini personal lah. Oh, nak cakap pasal Aku memang POQ. gerak kan. Aku gerak. Mai. Kau yang nak gerak anjay. Dah lah, abang penat dengan Mel lah. Dah lah, Mel nak tukar baju lah sekarang ni. Buang je lah baju tu Mel. Mel tak boleh pakai. Esok Mel last tu pakai. Wajar bodoh bang. Relax sikit bodoh bang. Dia memang tak relax dah sekarang ni. Sejak dia jadi top rank ni. Oh, macam dia lah yang terpaling hebat sangat lah tu. Rekod dalam radio ah. Mel sebenarnya marah abang sebab tak dapat konten je kan. Ya. Mel Memang. sebenarnya rapat dengan Bar sebab Bar nak ajak Mel nak ajak bawa konten macam tu. Betul kan? Baik. Sudahlah Mel. Siapa memaki? Ini macam dunia politik juga. Kotor. Dah boleh tukar baju dah tu. Makcik man. Geram betul lah. Beri OMC bangun pukul 12. Lihat ni sebenarnya bangun tau. Daripada bar tu. Apa yang bar boleh buat? Lebay. Bangun. Aku kat rumah pukul apa lebay? Shut up. Awal. Ya. Awal dia. Nanti. Awal. Nanti. Ya, Awal buat apa? No! Tak senorak lah Ish. Tak apa. Mel nak tukar baju kat depan tu tak apa. Depan satu je lah nanti. Aku unit selam. Naik lah je ni. Apa hal slipper tu Ren? Bodoh tu. Sakit perut. Dia boleh pula dekat situ Ish. Bila pula unit selam pakai hoodie? Kerja apa Aku buat selam-selam aku tak percaya hang dah. Senonoh je ni. Ni, hang bawa unit Pascal Bawa pergi unit Pascal, pergi ke dah aku dah berenang sampai Langkawi dia suruh patah balik. Siapa suruh kumpul Aku je ni? tengah kencing kau tahu tak? Aku unit darat. Rasa Kak Ipa datang. Dia tengah kencing tau. Yelah, yang pergi ke situ. Kenapa ke situ buang kat situ? Tak tempat lain ke? Itu tempat lelaki. Awak kumpul sini, ada apa sini? Kunci lah pintu tu dulu. Lock. Tak lah, aku tanya ada kumpul apa sini je? Teko nak jumpa. Kau kenal dia. Teko Kau kenal nak dia. jumpa? Teko nak jumpa kau. Apa hak Teko nak jumpa kita orang? Bukan hak dia. Apa hak dia? Dia siapa? Sebab dia Teko. Teko tu siapa? Asal Dia dia jumpa presiden. kita orang? Apa Dia masalah presiden. dia? Oh betul. Aku Khabar dah. Tak Ren, Okay. ni je hang tengok slipper Ren. Aku unit Main mana? Pascal. Pascal. Baru habis. Aku susah. Kalau kau cakap pasal Pascal, aku takkan percaya Ren dah Pascal. Aku susah. Dia punya setup, hang bawa Pascal 2-3-4 orang berenang. Kita lepak sini ada polisi rush sebab aku banyak dadih dah badan ni. Aku risau ada RP berat ya ni kalau ada RP berat. Boleh jadi ni Ren. Boleh jadi. Boleh jadi aku gerak lah. Benda boleh simpan kan? Jauh sangat nak simpan kereta pun tak ada. Ni ada 300 dadah dah badan ni. Apa yang dah lengkap ni? 300 dadah ni. Bagi mes sikit. Semuanya dah bebas. Gold bar tu kau nak aku jualkan tak? Sini cantik. Kau sebabnya Ren, tempat Eko dah bagi komen kat sini. Sekarang Suruh dapat buat duit aktiviti bersih bebas, terus, aku rasa bagi aktiviti bebas aku lah ada dia orang. 300. Nak buat apa abah? Lepas tu 300. Bapak. Aku baru jumpa sikit. Ada panggil lagi Jack. 280. Datang bah. Sekejap.
Kau bagi aku 288. Kau bagi aku okey, 100 okey. Kau datang ajak. setengah okey tu. Boleh. Sekejap. Ambil air. Ambil air missing tu bah. Hari ni tak ada RP Semua je Kenapa? missing Missing lah. RP tu apa? Api Aku pun tukar baju lah. Tukar lagi lah baju. Kaki tik dengan serabut tengok. Bawa smart sikit. Tukar kapal. Siapa ada bagi lebih? Ni je. Boleh masuk sini tak boleh? Tak. Takkan boleh masuk kan. Tak logik pula. Boleh masuk? Apa? Dia orang puasa kan. Tak masuk tempat macam ni. Semua tak puasa. Betul. Aduh Ren, tangki oksigen kau. Ren. Mana? Kaki pun separuh je Dah ada. habis. Naik lah. Ya bah, kenapa aku nampak bar atas table lah ke? Dia kan high table? Oh, gila kuasa. Dia kan gila kuasa. Oh, gila kuasa dongkar bah. Tengok ni. Han nampak atas meja ke? Dekat aku kat bawah. Kat bawah. Aku nampak di atas meja. Oh. Cium untuk dia. Cium betul. Mel tengok Mel. Memang tak senonoh lah korang ni. Sama je lah perangai tu. Leman. Minta 10 orang. 10 orang saja dah tambah. Siapkan kau ambil prospek tau. Siapkan L dengan ubat kuat. Dah tambah. Sekarang Okey. Sekejap. Tolonglah Mel. Panjang sangat tu, pendek lain lepas tu. Jom Abai. Nak kena ni ke? Simpan barang aku. Risau kau. Aku kereta je. Boleh aja. Nak simpan kat mana? Ini hantar brand dia nak. Baru tadi juga. Dia tunggu siapa ni? Sabar Kak Ipah. Sabar. Kita tunggu teko. Sabar Kak Ipah. Dah. Dia kenapa je? Hah? Dia tadi lagi ni. Dah dekat bucu tu, kena rigan tu sekejap kita. Heleh. Marah kenapa? Marah siapa pula? Amel lah. Daripada kat luar tadi sampai sini nak marah. Okey, nak tanya. J siapa? Siapa? J siapa? J lah. Yelah, siapa J? J lah. Yelah, tahu. J ni siapa? Memang esok dah ni settle ni korang dua ni. J Rafael lah. J Rafael ni siapa? Siapa? Sebagai apa? Pengasas. Apa pengasas? Top rank. Apa kerja J buat OMC dalam family ni? Apa kerja J buat dalam OMC ni? Jaga family. Jaga family? Kenapa family ni tak boleh jaga diri sendiri? Gulak Mel. Gulak aunty. Gerak lu. Habis tu kenapa nak marah Mel? Tak. Jawab soalan. Jangan jawab soalan tu dengan soalan. Apa? Jawab soalan J tu dulu. Lepas tu Kak Ipah nak tanya soalan 10 pun J akan jawab. Memang dah marah. Memang dah marah. Memang dah cakap dah. Berarti J siapa dalam OMC ni? Betul lah ni dalam. top rank. Tapi Kak Ipah bukan ikut Tok Ren. Apa kaitan dengan Tok Ren? Yelah dah je tanya tadi kan. J nak memastikan semua family menghormati satu sama lain. Lepas tu? Itu tugas J. Apa kena mengena dengan marah Mel? Bila masa J marah? J tak marah. Tengok tu. Yang marah tu Kak Ipah. Naik suara. Nampak? Kak Ipah cuba untuk ni. Tengok. Nampak? Kalau orang cakap dia menjawab. Tengok apa tengok? Cakap pun dah tinggi suara dah sekarang. Kenapa sampai terikut-ikut ikut J tu kenapa? Rindu kat J. Itu ayat keluar daripada mulut Kak Ipah tu semua ayat J tu. Tak ada sedikit pun ayat Kak Ipah sendiri. Ini bukan diri Kak Ipah. Dalam diri Kak Ipah sekarang ni, cara Kak Ipah, sikap Kak Ipah sekarang ni adalah J Rafael.
J tahu sebab apa? J adik dia. Kenapa J tegur? Sebab topi comel. Alah, dah itulah. Nah, bah. Cakap tu, cuba tengok kat cermin. J tengok kat cermin. J sedar J siapa Kak Ipah. J menjalankan tanggungjawab saja. Tidak lebih pada tu. Cuba tengok kat cermin. Siapa yang macam siapa sekarang ni? Siapa? Kak Ipah. Tak ada. Macam perangai G. Tak ada. Mana ada? Yang suka dan naik suara ni kenapa? Ini memang sikap J macam ni. Orang yang berpotensi, yang sikap dia akan berubah, J akan tegur. Apa Mel buat? Mel buat apa? Kak Ipah banyak main-main. Bila main-main? Tak pernah pun main-main. Nampak Kak Ipah? Ni, Teko. Sudah, ni apa gaduh bahar ni? Ni, bagi tahu Teko. Semenjak ni kebelakangan ni, Man ni, dia ikut sangat sikap G Rafael. Kalau Teko perasan, dia ikut sikap G Rafael tau. Okey. Bukan Man yang kita kenal. Oyen. Mana ada Oyen Teko? Okey. Ini dah sikap macam singa tau. Sikap dia. Okey. Nampak sangat dia. Nampak tak Teko? Nampak? Nak, dia ni yang macam panggil siapa? Macam mana tengok? Tengok cakap tengok. Dulu pandang dinding sekarang. Kenapa nak pandang dinding tengok? Pandang dinding sekarang. Dulu. Kenapa nak? Menjawab. Satu. Okay. Dua. Tak Teko. Dia macam apa? G macam memang G. pun. Dia panggil siapa sekarang ni? Siapa? Pandang dinding bukan pandang tepi. Pandang dinding. Okay. Masalah. Luar ke perasaan kat dinding tu. Teko, sampai bila dia Teko? Sampai kau memang tak sejuk lah Teko kalau sebelah-sebelah macam ni. Tengok siapa punya kerja? Siapa punya kerja ni? Siapa punya kerja Jangan sana? Jangan pandai J. Pandai Ingat Man nak sangat ke pandang, Pandang dinding. Diam. Sas. Satu. Lagi baik. Pandang depan. Ui, ini hukuman berat ni. Sas. Dua. dah cukup belum? Sejuk belum? Last. Dah sejuk Teko? Tiga. Dah Sejuk dah Teko. Sejuk dah Teko. Mel belum sejuk tu. Selagi Mel tak sejuk kau pun sama kena pandang dinding. Dah sejuk belum? Teko Panas jangan lah, lama Teko. sangat, Panas. Takut panas. Gmail tu tukar jadi Jmail. Dua-dua pandang dulu. Dan lagi aku pula yang sampai surat cinta tu. Ini baru betul Ipaku maut. Dah sejuk. Dah sejuk Teko. Kak Ipah, dah sejuk. Okey, dah gurau Kak Ipah. Dah jangan ayat kerja. Thank you for the hand. Jim kena tanggungjawab je Kak Ipah. Okey. Kak Ipah Pau, dah siap belum? Dah sejuk belum? Ya. Dah. Teko pun nak pauh-pauh dengan Mel sekarang ni. Duduk panggil Kak Ipah Pau. Ingatkan Pau. Pau selalu mana tahu. Okey. Kalau macam tu, Teko lapar buah. Ui, kaki melawan lah dia guys. Kaki melawan lah dia. Gabut aku nak handle. Ya, selalu on call. Okay. Yang ni panas. Memang nice. Macam melodi tu. Selalu on call tu bila dengar selalu kan dia macam learn something. Okay. So, Kena awak beli kotor baru. Gila. Suka. Dah nangis je lagi. Sabar. Menangis. Apa je lagi? dah Mel kan cakap tak ada konten. Suka. Nanti G balik banyaklah mengadu, banyaklah konten korang. Okay. So sekarang ni kenapa aku panggil korang? Aku rasa macam
tak beres kalau aku sini tak turun padang bantai budaknya si Mael. Dan tadi aku dapat bawa-bawa ugutan. Dia kata selagi aku ataupun kita tak kerja bawah Mael, selagi tu dia akan kacau korang dan kita. Okay, so Tapi dia tadi tu bernasib baik Taiko. Sebab kita diganggu oleh PDAB. kalau macam tu, aku rasa kita pergi hand dia orang balik. Orang rasa pakaian baju kotak-kotak tu yang ada dengan Elis tadi, itu pun salah satu budak-budak dia orang. Macam mana cara kita trace dan dia orang? Ada idea? Daripada pemerhatian kita orang tadi, dia punya kepala pakai sarung kepala. Macam dia bukan ninja tapi macam orang kata apa, letak napkin tu dekat kepala. Dan dia punya Kia. mungkin lebih kurang macam Kia sebab tadi pun dalam keadaan kalut, kita tak dapat nak tengok. Dan budak-budak dia yang lain pakai baju kotak-kotak warna kelabu. Itu je hint yang kita dapat tadi waktu kita mencari dia orang. Kita perlukan prospek juga. Dia nak motif dia, Mak Winston tu dia nak dia hantar budak dia untuk kita ni join bawah dia. Dengar, kena ikat dekat tekuk, kena lembu. Tapi buat apa kita nak ikut dia? Kita ada kekuatan sendiri. Lepas tu kita kena keruh semua. Bukan keruh, kerah. Bahasa aku. Okay. Keruh ke semua budak-budak kita. Bah, jangan gelap bah. Jangan gelap bah. Allah Akbar. Mana bang? Tumbak kan apa? Apa? Apa kak? Tak kena keruh kan. Inilah. Kat mana tadi? Maafkan Taiko Mel. Kau kena pandang dinding ke? Taiko nak kena cool down ke? Mel kena tahu kalau Taiko kudang pula. Kalau Mel kena tahu kalau Taiko kudang, Orga tak tutup. Boleh jalan korang tak ada ketua. Tapi tu lah, tak ada konten lah nanti, tak apalah. Makin melia si Oyi. Dia ikut G. Rafael, perangai punya macam tu. Dia dah makin liar dah dia ni. Tapi kan, aku rasa Cik, rantik seorang adik-adik kita kan kat sini. Ada benda Duduk atas tower tu. Nak lah Mel lah. Apa-apa info kalau sebab depan tu tak ada orang jaga. Kalau kena ambush ni, kata ni. Jom ada radio. Kita berapa ramai ni kat sini ni? Ada. Polis nak ambush ke? Aku tak tahu. Berapa ramai ada kat sini? Skrip tulis je dah. Ambush tak ambush. Bodoh. Berapa ramai ada kat sini? Okey. Bagi kira 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 17. Dah cukup kan 20 man? Ada lagi tak adik-adik? Ada lagi prospek ke? Berada prospek yang masih berada kat luar. Kita perlukan lagi 3. Aku perlukan L. Mak John dengan Jack ada. Sarung tamu Okay, depan. cukup. Dah cukup lah. Cukup. Sekarang ni. Tak cukup seorang. Tu dah. Tu Apek dia kena celup. Okay. Sekarang ni aku nak seorang duduk kat atas tower. Milo dinosaur Taiko buka tadi nampak sedap. Ada. Milo dinosaur? Dah start lah? Boleh dah ambush je? Belum. Belum lagi Ren. Belum lagi. Kan?
Aku nak sebab aku rasa macam tak sedar hati ni. Aku tahu sebab tadi dapat ugutan daripada si arwah tu, dia akan kacau. Betul. Atas aku tengok. tower kan? Betul. Aku tengok masa kelana kereta tadi. Ni memang aku masuk bilik gelap ni, kau tunggu jap. Terkawal ni. Kau dah tak terkawal ni Dan. Aku ikut parlima ni, perempuan tu. Mel. Aku ni, kena faham ni. Itu bukan parlima kau tahu. Itu budak nakal. Dekat-dekat dengan budak Aku gila. duduk atas tower ni. Macam mana aku nak tahu information daripada sini? Tak apalah, aku tengok kat phone. Dia ni seorang je aku tak susah nak kawal dengan si dia ni. Bila aku marah dia mengajuk tu yang problem dia tu. Aku dengar lah dia dapat ini. Aku dengar. Macam-macam. Kau pergi duduk atas tower sekarang sebelah aku, putihkan rambut kau. Bila masa aku mengajuk cakap aku tak nak. Dah pergi naik atas tower. Ya Allah, ya Tuhanku dia ni. Mengajuk cakap aku. Bocor. Sakit hati aku bah. 10. Kau jangan cerita kat Bokoba. Tengok. Dia pun 2 kali 5 tengok telefon tu. Semua pakai baju Ali. Baju Ali. Dah last. Semua pakai baju last. Baju Ali. Baju Ali. Sekali je bah. Man, lipas man. Mana? Dah lipas. Dia berapa ah tadi? Dah. 201.1. Semua masuk radio tu Oh, Jack kat sini. Pergi torrent tu. Penedor ada dia. Ada. Ini okey ni. 10,500. Dia check. Apa Dapat. Mana Apek Mat? Dah ni Pak Wan dah. Habis apa? Bandage Mat. 1,500. Bandage 10. Okay. Alhamdulillah. Alamak. Sama. Habis. Okay, tak apa. Mel memang tak. Ni Mel. Pak Wan ni. Tak apa, Mel. Tak. Ada apa je? Dalam badan ada apa je? Banyak barang ni ada ni. Tak ni lagi. Tak ada stok. Bandage ada ke? Bandage habis. Bandage ada tapi tinggal sikit. Ada 16 je. Okay, nak apa? Kasih Tak apalah. Bagilah. Beli je lah dekat Pak Wan. 1,500, 2,250. On. Nak beli? Finish. 2,250. Man. Ya tak kau. Okay, kejap ya. Mana ada jual Jangan apa? dekat tau, jangan dekat. Lekat dengan lain. Bandage pula. Apa namanya? Panadol. Panadol 10 Lagi? Panadol. Bandage 10. Sekejap. Power bank. Alright. Lagi? Lockpick. Okay, baik. Adik nak 10 minit. Boleh 1,500. Tu je. Okay. Aku nak Okay, kejap make it. Bandage Okay, tu kau bagi. Amel tak sebut make it tadi tak kau? Oh, ya ke? Lima ni? Okay, apa yang ada? 5 Panadol lagi? 5 Panadol lah, 1,500. Panadol. Power bank. Berapa? 1,500. Tu je. Siapa nombor butuh? Kita kau nak apa? Anas. Kau nak berapa? Tiga. Okay, 1,500. Kau nak berapa? Satu? Diam. Diam. Semua berapa beli apa? Ada van putih 5. Bandage. Ada 4 biji. Oh, takut banyak Anas. Tak payah. Alright. Tak nak apa-apa lah. Ya Allah. Kita papa ada pakai bok. Mel, Panadol 10. Tak ada barang. Apa? 10. Ha? Kalau Boleh ada jadi barang jangan bawa tengok. Okay, 1,500. Ini lambai. Ya Allah, dapat gerak tepi ni. Position. Apa tu? Apa? Position. Dah bayar belum? Mana? Tengok. Okay. Tengok keluar lagi tengok. Kejap. Alamak. Ya Allah. Kejap. Nak pakai. Kita ada wallet. Kita boleh.
Pasal dia ni. Mana? Ish. Kat mana ni? Dah start Mel. Kat mana? Kalau lu mau main sama gua, main betul-betul. Kalau lu mau padamkan gua, kasih hilang gua punya nyawa. Kalau gua masih bernafas, samurai gua lalu lu punya kepala. Nak lawan aku tak layan bargas, maka orang lain tu start faham dengan aku memang tak layan. Apa Mel itu je lah. Makan bahan tahan sikit. Yang jatuh tu jangan nak buat bising. Ayat biar kena dengan badan, tak payah nak terlebih-lebih ising. Kalau jatuh pun aku tak gentar, darah biru dalam badan selalu pekat. Kena. Tak nampak je muka kau memang Dia pancing kau ni. masih selagi legasi Pablo terus hidup. Biar 100 lawan 1 pun aku pasti semua orang terus hidup. Jangan nak banyak bunyi, jangan nak sembang lebih. OOCOIC real life api hayan aku memang pedih. Lawanlah banyak kali dengan aku memang aku takkan letih. Salah kacau pemilih aku memang kau yang aku debih. Kalau dah naik ni memang samurai dekat perut. Dah cakap awal-awal dengan kau, aku takkan main lembut. Ayat aku main api, kau tu sekadar kentut. Kenapa terpetik depan muka aku? Mestilah dah tersebut. Jika dikaji, belum tentu acuannya sama. This is outlaw style, Jika brother. dikaji belum tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Jika dikaji belum tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Jika dikaji belum tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Jika dikaji belum tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Mana? Tak nampak. Kau tinggal aku togak kali tadi. Radio berapa? Salah radio ke? Orang tak ada hell tu. Tak banyak hell tu. Boleh-boleh orang tak banyak. Dia masuk. Kau jumpa dia dalam bar. Atas punggung seorang dah naik. Terbuat. Kasih hilang gua punya nyawa. Kalau gua masih bernafas, samurai gua lalu Siapa yang belah kanan aku ni seberang jalan? Kau Nak lawan aku tak layan bargas, maka orang lain tu start faham dengan aku memang tak layan. Terpikir tolong aku tak makan bahan tahan sikit. Down tak balik Jangan nak buat bising. Ayat biar kena dengan badan, tak payah nak Dekat belakang van putih. darah biru dalam badan selalu pekat. Kalau takkan mati takkan masih selagi legasi Pablo terus hidup. Biar 100 lawan 1 pun aku pasti semua orang terus hidup. Jangan nak banyak bunyi, jangan nak sembang lebih. OOCOIC real life api hayan aku memang pedih. Lawanlah banyak kali dengan aku memang aku takkan letih. Salah kacau pemilih aku memang kau yang aku debih. Kalau dah naik ni memang samurai dekat perut. Dah cakap awal-awal dengan kau, aku takkan main lembut. Ayat aku main api, kau tu sekadar kentut. Kenapa terpetik depan muka aku? Mestilah dah tersebut. Gerak. Bawa dah bunga tu. Jika dikaji, belum tentu acuannya sama. This is outlaw style. Boleh tengok guys. Jangan tinggal tengok tu orang. Acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Kaji boleh tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother. Kaji boleh tentu acuan yang sama. This is outlaw style, brother.
terlepas ke? Lari lu. Okey, biar terlink. Biar bla. Jom kita gerak macam ni. Aku boleh sampai ni, gerak. Kosong. Ada kosong. Saya bocor. Salam. Gerak. Pakai doktor. Saya bocor ni. Tuh. Guys, gerak je guys. Gerak je. Tinggal je kereta dia ke apa ke, bocor je. Bakoba ni jatuh ni. Jumpa kena. Gerak tu. Doktor mana? Doktor dekat situ. Okey. Ya, aku tu ni kat sini. Tadi ada doktor tu. Belum. Kumpul mana je? Sekejap. APN lama lah. Kita kumpul JPN lama. Semua. Selamatkan adik-adik lain. Semua gerak. Pastikan adik. JPN lama? Ren mana Ren? Ya Allah. Belum. Kena pakai harness ke? Okey, memang tak ada harness. Kak Ipa bau. Ada dengan aku. Okey. Ada dalam linggai dah dia. Kak Ipa Pau saya panggil ni. Lama enjin. Ada orang. Apa ni? Ni bukan kita orang. Kita tengah. Rem. Ya. Biar dia bapak ni. Whatever. Somebody help me. Holy fuck! Are you out? Yang rambut kembang ni siapa ni? Belang. Oh, belang. Naik RZ bye. Rezek bye. Gila Ya. Dah Rezek bye. Alejek. Sesuai apa? Standard. Man, kena juga. Apa? Darah tu. Lah, ingat budak kita terbaring sini. Mana dorang ni? Tak tahu belang yang sebenarnya tu lah. Kenapa? Kenapa sampai sudah pun dia tak hidup? Yo, tak apa, aku cuba ni. Aku cuba ni yang aku mampu ni. Jap. What just happened? Hehehe. Nice cover. Diorang main full Q lah, main jak. Main pol kuping bye. Tapi dia ada rantai silver tu. Kau tak nak ke Meliki? Cabut. Aku cabut. Kita jual. Kita jual lagi. Ya. Tengah-tengah nak usah belakang tembok tu. Sop. Pakaian sekali ke? Pakai kuping. Memang air. Ya. Pakaian tak payah Atau apek dapat Lebih baik. Belah kiri. Aku nampak. Kau ada pakaian kau nak juga ke? Kau tak nak ambil ke? Boleh. Kasut boot dia tak apa. Aku punya warna hitam. Tak kena pula kalau dia Kat situ tadi. Kita main kat Patah mana? balik aku. Tengok member dekat depan tu pakai kuping. Memang tak ingat tadi. Kelabut dia. Ada. Ada pun ni. Taman. Sudah pukul 4. Korang tengah sahur ke atau belum lagi sahur? Wih, dia masuk sini. Macam dah sekarang. Tuan baru kan. Nak prepare sahur? Sahur apa tu? Kejar trip ni. Tengah prepare sahur apa tu? Okey. Semua okey ya? Ada adik kita pesan lagi ya?
Okey, Teguh. Alright. Okey, Teguh. Aku rasa kita kena lelu ni. Kita kena lelu, betul-betul lelu. Betul. Tengah perang lagi ke? Tak tahu lagi. Tak ada kenapa tu? Tapi nak beli barang ni. Panadol memerlukan dah ni sekarang ni. Oh ya ke? Nak berapa Dr. Rais? Saya nak dalam 30 macam tu. 30 Dr. Rais kat mana? Dekat sini. Dekat pantai ni. Dengan anak saya ni. Kat pantai. Okey, sekejap lagi. Mel dah settle ni nanti Mel bagi tahu Dalam berapa minit tu Mel? Tak tahu lagi. Okay. So aku tahu rasanya tak lama dah kot ni. Dia ada cerita semalam aku dah I see. Mungkin 4 suku saya nak fly dah ni. 4 suku Aduh macam tak sempat je. Tak sempat ke? Macam tak sempat ni. Tak sempat ke? Ke beli yang orang lain dulu? Ke beli? Ke tak kena beli esok ni? Itulah tu. Aduh. Masa tak sempat lah 4 suku tak Rais. Sebab saya pun baru sampai ni kat CPN ni. Kalau macam tu saya beli dengan Dr. Mel esok lah. Korang. Esok beli dengan Mel je. Tujuannya kita ada. Baik Dr. Mel, baik. Jangan risau. Saya supporter Dr. Mel. Yes, betul. Nanti kita jumpa Dr. Mel. Okey, jumpa esok Baik Dr. Mel. Okey, baik. Aktiviti bebas lah. Lihatlah aku guna penat ni balik rumah. Okay. Jom kita balik rumah. Sebelum kita kena nanting balik rumah. Close your identity guys. Lah. Balik dah. Jom. Jom. Dah kau apa jadi kat mana? Rasanya sempat ni pergi restock sekejap. Apa? Nak pergi restock sekejap. Pet mana lu? Aduti. Yang kita ambil ke? Okey, mana tempat? Pantai? Kita orang pergi restock barang jap. Main nak pergi restock barang. Keras. Okey, baik. Mana restock, Mel? Mel dia. Mel. Lah. Ada apa? Kejap. Mel ada customer tadi, kejap. Customer kat mana? Pergi ke bawah dengan customer tu. Memang tak lah. Kejap. Tak pecah lagi ni. Mel tak apa, dah pecah lah tadi. Mana ada? Hello? Ada lagi ni. Ada lagi. Ada Dr. Rais? Dan nak gerak dah ke? Belum lagi ni. Saya on the way. Tengah spend time dengan anak lagi ni. Oh, okey. On the way. On the way. Datang sekarang Dr. Mel. Dekat batu-batu ni, kat garaj pantai. Okey. Baik. Dr. Rais? Ya. Macam Dr. Kuis. Tengoklah customer minta. Betul lah kan? Lebih kurang tadi kan? Dia dah balik ke Dr. Kuis tu? Kenapa, Mel? Cantik lah nampak view pulau-pulau tu kan rumah. Ui, jauh. Tu, Pak Wan, cuba tengok. Dah, Pak Wan dah hari ada tengok. Kan nampak pulau-pulau hujung-hujung tu. Ya, betul. Kita nak naik kereta ke ni? Naik motor band lah. Apa dia? Tapi tu lah wallpaper yang tadi Sano ambil ni macam Mori bai. Nak yang motor Vespa tu, yang Pak Wan kena tu, kena dengan loli tu. Oh ya ke? Nak Vespa tu. Jom. Oh, nampaknya Pak Wan tak serik. Okey. Nampaknya Pak Wan dah batu sekarang. Dah batu, jangkit dengan Mel. Oh, bagus lah. Bagus. Ya. Sekejap.
Yes. Kalau berani ni PM lah Loli. Ui, Pak Wan dah batu lah sekarang. Apek ni Apek. Apek cakap dia nak tunggu sini. Hah? So kita tunggu sini. Sibuk je. Tadi dia call tadi. Aish, ada je. Kenapa? Mel rasa tak boleh ke? Boleh lah. Ni wujud. Memang naik. Betul lah kan. Amboi Pak Wan. Back ke main. Hey, come on lah Mel. Ui, baik dah. Nak beli apa ya? Tadi main beli Panadol ke? Bandage? Apa lagi harness? Apa lagi? Medkit. Lagi apa lagi? Itu je lah kan? Dah kan? Uh, 20 cukup lah ni. Jom. Yok. Tapi itulah Mel. Buat kau abang 100. Kenapa motor dekat sana? Oh, motor kat sana. Ni mesti bujuk tadi. Bujuk. Dia tu. Betul lah. Oh, tak bagus lah. Dia tak Jealous tahu lah tu. motor ni. Motor ni banyak pengalaman ni motor ni. Banyak terjadi ni. Tengoklah. Kena halal gap. Kan? Halal gap pun kena. Halal gap pun kena. Tak faham lah kan. Aduh. Tapi itulah, Mel lama tak on duty kan? Rasa tak bergerak dia bawah lagi. Kejap nak search on duty. Okay dah. Oh baru off duty. Sama ni Mel on duty. Mel, jangan jauh-jauh Mel. Okay. Patutlah nampak ramai sangat Bimak tu. Oh patutlah lama lah Mel on duty lah. Oh wow. Cucuk lah Ni Mel kan cucuk orangnya. Okay Pak Wan. Nak Superman ke? Ini bahaya ni. Aduh. Bukan loli je ni. Nampaknya Mel tak pernah off duty. Oh my god. Okay, cantik. Sini mahal. Batu kat mana batu? Ya. Walau dah ada dah ni. Assalamualaikum. Dah ada dah. Laju lah semuanya 3,000. Belada 3,000. Ada dah kelencing tu nampak. Bayar. Jadi bayar. Dr. Rais. Ya. Kenapa Dr. Rais beli dekat dengan dia ni? Sebab Dr. Rais nak dengar lagu ni. Ini anak saya. Okey, yang lain. Siapa lagi nak dengar lagu? Beli cepat. Nak dengar lagu tadi. 30 Mel. 30 Okey. Jangan risau Mel. Beli dengan ingat nak dengar lagu, beli dengan Apek. Jangan beli dengan orang lain termasuk itu perempuan. Ya, kita tak beli. Itu resis tu Mel. RM1. Memang. Apek. Tapi tak apalah. Mel tak ni pun. Tanya kawan saya. Ya. Hai, takkan percaya sama. Nak apa? Buyung. Sini. Boleh. Sini. Alah, ini kerja. Ini orang kerja sama kita. Ini bakwan ni Mel. Ya Allah, bising lah. Banyaknya suara. Bandage nak Barang Bimak dah nak beli kah? Rais belanja. Apek sekarang kita Barang Bimak nak beli kah? Kau nak beli kah? 10 bandage Kita punya kawan ini semua Cina mah.
Terima kasih. 1,500 Dr. Rais. Terima kasih Dr. Rais. Mau beli balang. Alah, Mel macam tak biasa. Terima kasih Dr. Rais. Terima kasih. Baik, Mel. Tapi lama lagi ke, Mel? Lama apa? Lama lagi ke nak balik? Siapa ya Allah? Balik? Lama lagi ke? Kawan saya nak balik. Terima kasih Dr. Rais. Tak ada apa Dr. Mel. Ya Allah, susah ya Dr. Rais. Ya Allah. Alah, macam tak biasa. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Ya Allah. Tak susah pun, Mel. Ya Allah, jangan macam tu lah Dr. Rais. Saya tahu Dr. Rais memang support saya daripada dulu tapi Betul. Dari Gmail season 1 lagi. Misi. Oh my god. Mel, jangan risau, Mel. Yang penting G balik. Saya nak jumpa G. Tak habis lagi tu saya dengan dia. InsyaAllah lah kan. Tengoklah, doa je lah yang baik-baik kan. Betul. Nanti dia balik roger saya. Nanti saya bagi tahu lah kalau dia balik. Tadi siapa yang beli dengan Apek tadi nak dengar lagu Saya, kan? Bet. Okey, cepat Apek nak pasang ni. Pasang sini, Bet. Ready dancing. Yang beli dengan Apek je dancing, okey? Yang menjual ke apa benda dah, diorang jauh sikit. Ingat apa? Dengan lagu Bendege Meki. Nak dengar, nak dengar lagu diam. Macam jangan bising macam nak dengar lagu. Betul. Balam-bala ape mat, bandage meki, penatolopi. Balam-bala ape mat, bandage meki. Kena buat lagu ni. Mel kena buat ni. Jangan sampai Mel buat lagu Mel. Kalau Mel buat lagu ni Mel tak jadi apa ni. Sabar jap. Guna lagu yang tu pun dah okey tu, Mel. Lagu ni mana? Lagu yang dekat atas bot tu. Kan? Tu dah okey dah. Lagu tu pun dah okey dah. Tak apalah. Tak apa, Mel. Saya selalu support Mel. Ya. Jangan risau. Terima kasih Dr. Rais. Nanti Baba Dr. Rais beli je lah dengan saya tahu. Jangan beli dengan orang lain tahu. Ya, baik. Kalau saya tidur 2 hari pun tunggulah 2 hari tu. Baik, Mel. No hal. Jangan risau. Saya memang belikan Mel. Tengok tadi tu saya nak fly pun saya cakap saya beli esok je. Betul. Ya, teruskan macam tu dah. Baik. Sekejap. Tak ada Dr. Mel kalau saya nak tunggu Dr. Mel ni. Hantar Dr. Rais. Dengan siapa saya kecek Kelantan ni. Saya pun boleh kecek juga. Boleh kecek juga? Boleh. Anak daddy? Ada geng lah ni? Ada girl. Aunty Mel ni boleh cakap ni lah, Kelantan lah. Boleh. Boleh lah sikit-sikit kan. Sikit-sikit je lah. Tak nak cakap. Sepatah dua kata je lah ada. Bercakap lah kamu. Kenapa? Anak Dr. Rais ni juga ke? Anak saya pun sama. Barulah bapak dengan anak. Kan? Barulah bapak dengan anak. Okey, faham. Tapi kan, saya ni kira baru lagi. Mel dengan G ni bila ni? Tak apalah Dr. Rais. Mel pergi menjual kat sana kejap macam ramai kat sana. Mel menjual lu bagi raya. Okey. Terima kasih. Belum puas lah Pak. Baik. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Motor kena curi. Tolong Pak, motor kena curi. Mana Pak Wan? Motor kena curi. Mana Pak Wan? Dia pergi menjual. Tak payah. Tak payah. Jangan nak cuba-cuba Pak Wan. Bukan. Menyempat. Macam ni Pak Wan ceritakan Mel lah. Mel. Okey, tadi Pak Wan suruh dia beli harness. Lepas tu dia bagi 500.
Dia bagi 500 Pak Wan nak bagi barang kat dia. Lepas tu dia lari. Lepas tu Pak Wan cakap macam tu kat dia. Janganlah lari. Tak payah, saya kan happy mat juga. Tak apalah, ambil je. Nampak tak Mel? Nampak tak Mel? Dia kan happy mat juga. Kenapa nak kena ni dengan dia? Ya, Pak Wan cakap lah. By the way, akak baru ke? Saya dah lama. Akak je tak kenal. Cuma hari ni saya pakai rambut lain. Oh, rambut lain. Oh, okay. Sebab sebelum ni saya berniaga. Kalau saya berniaga, kalau nak ada sale laju kak, macam saya kak, akak kena macam ni kak. Akak melangut ke atas tu ada apa? Saya menunggak. Orang ada. Saya kalau berniaga, saya akan jaga dia ni. Barang-barang Happy Mat. Abang akak nak beli barang Happy Mat saya tak? Macam tu man. Halo, ada nak beli barang-barang Happy Mat? Ada? Happy Mat ni, kau ni kata tak? Tapi kena tahu. Tapi kena tahu. Sen lagi tinggi tau daripada kau. Sekarang kau saras aku tau. Ini boleh gaduh ni. Akak dengar ni. Akak kena tahu satu benda. Akak kena tahu. Kalau aku buat suruh macam tu, dia tak apa. Dia nombor 1 ABRP. On top. On top ABRP kan. Orang dah kenal dengan dia. Orang boleh sekali beli barang 50. Ya. Nak benda 10. Boleh. Cuma satu soalan nak tanya. Kenapa dalam 4 Happy Mat pilih Apek? Apek paling famous. Okey, baik. Terima kasih. Mari sini. Mari sini. Apek, dia tumbuh saya lah Apek. Apa biarkan. Kita bisnes dulu. Abang kalau beli dengan saya abang dapat banyak free gift tak abang? Ya, abang beli dengan saya abang. Akak punya muka macam Gorgon. Abang cakap muka saya macam Gorgon? Ya. Apa itu Gorgon? Abang cakap muka saya macam Gorgon? Apa personal ke dengan saya? Mana ada punya mata, you punya muka macam Gorgon ni. Abang hati-hati tau. Ini XG Rafael tau. Abang hati-hati. XG Rafael? X ke? Jangan main-main. Okey, Pek. Kalau G Rafael datang balik nanti abang kena kalau lah. Cerita kalau babi bulu bang. Cerita kalau. Sakit. Okey, balang sini. Berada sini. Sini kita jauh sikit lah. Naik betul lah dengan dia ni. Sumpah, saya cakap. Kita jual jauh sikit sebab Melayu ni mudah merah mata sikit. Sumpah lah naik lah kan. Akak tu boyfriend akak ke? Tu boyfriend akak ke? Bukan. Ni. Tanya dia. Dia tak cakap oh. Ni. Dia tak cakap. Boyfriend akak ke? Duduk sana tu. Oh yang ni ya. Boyfriend? Ya. Alah kak. Bukan yang ni, yang sana. Oh. Alah kak, cari lain je lah. Okey, jap. Abang. Sudah kenyang tu. Sudah kenyang lah. Tak nak esok balang. Habis. Abang. Naik lah. Ya. Kakak jangan malam-malam. Ingat kakak kita kena tahu dalam tu dunia ni cakap, rezeki masih. kalau abang tak beli dengan saya, dia break abang. Ya, kita baru nak dating ni. Abang dia tu lah. Abang Tanah muka Gorgon. Mel dia cakap macam tu Kak Mel tak bagus. Dia shaming lah Mel lagi satu benda Mel. Sini Mel. Ada orang bagi tahu kat Pak Wan. Kata apa? Hidup Rafael ada dalam GTA. Ada dalam GTA. Dia apa? Kalau Pak Wan kena kencing, maknanya diorang kencing Mel lah, bukan Pak Wan kencing Mel. Apa tak faham lah Pak Wan? Oh tak faham ke? Okey, dia macam ni dia dah cakap ada dalam GTA. Siapa? G ada dalam GTA? Dia cakap ada dalam GTA. Sorry. Tapi kalau dia kencing Pak Wan, seolah-olah nanya dia bukan kencing Pak Wan. Tak faham lah Pak Wan. Mel cuba faham ni apa ni. Baik. GTA tu apa? Tak. Mel pula Pak. Kenapa? Tapi tak boleh, dia ramai sangat bahaya. Sini jauh sikit lah. Sini lah, jauh sikit Sini. Ya berat lah kak. Saya kat sini. Sama je tak pula. Muka dah balik. Di mana? Ini baru muka yang off. Tak, kat I sama je.
Besar berat. Harap bersabar ya. Jual lah lagi stop